nasi lemak pandan ayam berempah. My style. Nampak tak? Kuah boleh ikat elok weh. Kuah likat memikat. Nah, macam tu. Masak apa? Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana Farina. Masak apa? So, hari ni kita nak buat menu yang agak-agak special. Okay. Menu yang famous juga. Okay. Kita nak buat nasi lemak pandan dengan ayam berempah. My style. So kan, dia punya bahan tu tidaklah terlalu mudah dan tidaklah terlalu susah. Di tengah-tengah lah. Okay. So, kita tengok bahan dia nak pakai bahan apa? Let's go. Zat. Inilah ayam berempah kita yang kita dah perap. So, Nana perap dia dah dalam 4 jam macam tu lah. Untuk bahan perap, okay, kita kena pakai bahan blender. Okay, untuk bahan blender, hampa perlu ada bawang merah, bawang putih, serai, halia, lengkuas. So, kita ada jintan manis, jintan putih dan kita punya sabut ketumbang. Yang tu. Okay, so seterusnya kita akan goi-goi-goi. Okay, lepas tu kita akan masukkan kunyit, masukkan sabut kari dan kita akan masukkan kita punya tepung jagung. Lepas tu goi-goi-goi dan masukkan juga kita punya daun kari lah. Okay, goi semua perap tau. Okay, lepas tu hampa kena letak perasa jugalah macam garam, gula, macam tu. So, goi biar kita perap dia. Lagi lama, lagi macam. Okay, so inilah hasil dia. Okay, nak perap semalaman pun lagi macam. So, kita tengok pula bahan apa yang lain. Let's go. Inilah bahan untuk kita buat sambal kita. Nak makan dengan nasi pandan kita bersama ayam berempah kita. So, kita kena ada apa? Bawang besar. Bawang besar tu banyakkan lah untuk maniskan kita punya sambal. Okay, Nana pakai halia, Nana pakai serai sikit. So, kita pakai sedikit lengkuas. Yang ni kena ada. Yang ni nak kickkan kita punya sambal. Yang ni adalah kita punya ikan apa ikan bilis. Kita punya ikan bilis. Okey, kita blend sekali tau. Yang ni kita nak masukkan dalam sambal dan daun kari pun masukkan dalam sambal. Okey, untuk daun pandan dengan daun kari tak payah blend lah. Yang lain tu blend. Okey, dan bawang putih jangan lupa. Okey, dan kita punya cabai kering. Begitu. Okey, yang ni lah bahan-bahan untuk kita buat kita punya sambal. Okey, let's go. Inilah bahan kita. Bahan-bahan blend tu masukkan dalam blender. Duk cakap banyak pun tak guna. Jadi kita blend lah kita punya bahan. Tu dia. Lupa buka. So, okay, dah siap dah kita punya bahan blend. Okay, kita nak masak lah kita punya sambal. Okay, so apa yang kita perlukan? Okay, untuk ikan bilis tadi setengah tu kita blend. Okay, setengah Nana akan goreng dulu lah untuk masak dengan sambal kita. So, kita goreng dulu. Okay, ikan bilis ni. Goreng dulu sikit. Sekejap lagi kita masukkan sambal. Begitu. Mudah saja. Okay, guys. Okay, sambil kita goreng kita punya ikan bilis tu, kita masukkan lah sikit kita punya daun kari. Untuk sedapkan kita punya sambal kita sekejap lagi. Okay, rasa keri-keri begitu. Okay, so bau pun wangi. Macam tu. Okay, so masukkan je, goreng je dia bersama-sama dengan kita punya bilis. So, tunggulah sat bagi dia macam garing-garing sikit, barulah kita masukkan kita punya bahan blend tadi. Okay, let's go. Ini dia kita punya ikan bilis tu dah siap. Dah garing-garing kan. Jangan sampai hangit. Okay, jom kita masukkan bahan blend kita. Cabai kita tadi tu. Masukkan semuanya. Inilah kita punya bahan blend tu. Kacau-kacau nampak tak? Masih ikut rupa dia tu. Begitu. Kacau. Kalau rasa macam pekat sangat tu boleh tambah banyak sikit lah. Okay, kita nak masukkan sambal. Sampai cabai tu masuk. Taklah cirit-birit bila makan. Macam tu. So, Nana akan masukkan daun pandan untuk wangikan dan sedapkanlah kita punya sambal. Macam tu. So, relax dulu. Kita biar je dia sampai pecah-pecah minyak. Okay, let's go. Ninja. Okay, sambil-sambil kita duk masak tu kita punya sambal tu, bolehlah kita masukkan sikit kita punya perisa. Begitu. Nak pakai apa untuk perasa dan perisa? Nana akan masukkan kita punya gula gerek. Okey, kita punya gula nisan. Okey, so yang ni belacan dan juga ni kita punya asam keping. So, kita akan juga pakai bahan-bahan lain sekejap lagi kita tunjuk apa pula kita nak pakai. Masukkan je dulu kan. Okey, maniskan dia dengan gula-gula ni. Okey, masukkan belacan. Okey, so kacau-kacau dulu, tunggu dulu. Okey, sekejap lagi masukkan garam. Macam begitu. Okey, so tunggu tengok dulu sekejap lagi tahap manis dia lagu mana. Kalau rasa kurang, tambah lagi. Begitu. Okey, so let's go. Okey, kita masukkan sedikitlah perasa garam kita. Jangan banyak sangat. Janganlah sampai tawan. Begitu, agak-agak lah nak. Masuk garam, kacau-kacau dulu Sat. Macam tu. Okey, lagi Nana akan buat bahan apa lagi? Okey, Nana akan pakai sos cabai sikit dengan kicap. Macam tu. Ni okey. So, yang ni lah kita punya kicap. Bubur kicap sikit. Okey, jangan banyak sangat. Macam tu. Untuk perasakan, dia bagi ada rasa-rasa. Bukan sampai rasa kicap tau. Jangan banyak sangat. Bagi macam colour dia kelam sikit. Tadi merah menyala. Ni kelam sikit. Begitu. Okey, ni lah
antara kita punya orang kata bahan yang king kan. Kita punya sambal tu. Okey. So nanti kalau hampa nak menego buat nasi lemak ke, okey, hampa try buat Nana punya style ni, insya-Allah sedap. Insya-Allah. So nampak tak kita dah masukkan kita punya cabai tu, kita punya kicap, dia ada dia ada gelap-gelap sikit, begitu. Cukuplah tu. Jadilah. Okey. So kita masukkanlah kita punya sambal pula. Sos cabai kita. Masukkan sos cabai sikit. Macam gitu. Nampak nah? So insya-Allah lah Allah bagi sedap. Wangi dia, bau dah weh. Bau dia naik mai lah. Tu dia, ni dia. Okey, bau dia kena mai tu. Orang kata dia punya selera tu dah naik. Okey. So insya-Allah lah macam tu. Okey, so tunggulah sampai kita punya sambal masak. Okey, kita tutuplah bagi dia pecah minyak. Okey. So let's go. Okey, so hampa sambil-sambil kan kita nak tunggulah kita punya sambal tu masak pecah minyak sega. Nana nak masak nasi. So untuk nasi kita buat nasi pandan. Macam tu sedap weh. Okey, untuk nasi pandan kita pakai daun pandan, kita blend dan kita ambil air dia. Tapi kita ambil air dia saja, masukkan kat dalam beras kita. Nampak dah macam tu. Begitu. Okey, beras tu basuh-basuh dulu. Kita akan masukkan air pandan lah. Agak-agak. Lepas tu kita pakai bahan tomes sikit. Kita letak dulu kat dalam periuk kita ni. Okey, kita bubuh kita punya bahan tomes sekali lagi. Okey. So bahan tomes Nana pakai apa? Okey, jom kita tengok. Zas. Okey, ni dia kita punya bahan tomes. Nana pakai butter lah. Nana tomeskan butter macam tu. Okey, jadi nak masuk apa lagi? Okey, kita akan masukkan kita punya bawang. Macam tu. Okey, pakai bawang, pakai daun kari, pakai 4 sekawan. Okey, so tomes je semua. Nampak tak bawang besar? Macam tu. Okey, yang daun pandan tu relaxkan dia sat. Sekali lagi kita akan masukkan dalam kita punya nasi. So halia kita katak dulu dengan serai, kita katak, kita goreng sekali. Okey, so let's go. Kita goreng-gorengkanlah kita punya bahan tu. Sekali lagi kita nak masukkan kat dalam kita punya nasi. Bau wanginya, berselera lah kita. So, kita tunggu saya kita masuk dalam kita punya nasi. Let's go. Okay, so kita punya sambal tu dah makin-makin nak mengering dah. Kita tunggu sampai betul-betul dia naik pecah minyak tu. Mai dekat sikit, mai tunjuk dekat sikit. Kita punya sambal, rupa sambal kita ni. Lagu mana dah? Nampak dia kuih kering dah tu. Biar je dulu sampai dia betul pecah minyak tu. Begitu. So, jom kita nak buat nasi kita lah. Sambil-sambil duduk tunggu ni. Kita buat nasi kita. Let's go. Ninja. Zas. Kita punya nasi pandan. Okey, kita on the way nak masukkan dia. Kita masukkan bahan kita goreng tadi tu. Segala bawang lah, rempah 4 sekawan lah. Masuk je. Masuk semua kat dalam kita punya nasi. Begitu. Okey. Buh semua macam tu. Okey, sat lagi barulah sedap kita punya nasi lah. Macam tu. So nampak tak? Jadi dia macam tu. So kita kacau-kacau sikit. Kacau-kacau. Sat lagi kita buka api kan. Macam tu hampa. Okey. So Nana akan masukkan juga kita punya daun pandan lah. Hak ni memang kena ada lah. Barulah betul nasi pandan. Wangi, sedap. InsyaAllah lah. Okey. So kita masukkan kita punya cube ayam kan. Untuk perasakan kita punya nasi. Dan kita masukkan sedikit garam. Macam tu. Untuk rasakan kita punya nasi lah. So saat lagi kita baru bubuh kita punya, orang kata kita punya apa? Susu sayang. Boy. Okey, so biar dulu kita masakkan dia. Let's go. Okey, so untuk nasi pandan kita, okey, Nana akan pakai kita punya susu cair supaya nasi tu ada rasa lemuk-lemuk macam tu. Sedap lah hampa. Masukkan agak-agak lah. Okey, sambil-sambil tu kacau-kacau. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sikit lah. Macam tu. Nampak dah rupa dia segok. Macam tu. So insyaAllah tak sabar nak tunggu masak. Sekali lagi nak makan ni. Okey, so bolehlah buat kan. Makan raya-raya ke kan. Buka puasa saja-saja nak buat. Nak makan dengan family. Boleh buat hampa. Sebab benda ni dia mudah saja. Tapi dia sedap. InsyaAllah lah. Okey, so jangan lupa try buat. InsyaAllah sedap. Okey, so masuklah sampai agak-agak dia macam lemuk tu sudah jadilah. So kita tunggulah sampai dia masak. Okey, let's go. Ni dia kita punya sambal. Nampak tak dia dah kering. Dia pecah-pecah minyak sikit tu. Okey, nampak tak? Dah pecah minyak kan. Okey, so kita kacau-kacau sikit lagi. Nana nak bagi dia pecah minyak lebih sikit lagi. Okey, kita tunggu sat lah. Nampak rasa insyaAllah semua dah cukup kan. So nampak tak dia punya sambal tu likat, pekat, memikat. Begitu. Wangi weh. Sebab apa? Sebab kita punya bahan-bahan tu yang kita pakai tu kan. Mewangikan lah kita punya sambal. So insyaAllah lah khasa padu. Okey, so kita tunggu sat lah. Okey, bagi dia pecah minyak sikit lagi. Nana nak pecahkan dia minyak lagi. Okey, let's go. Zat. Ni lah kita punya kan. Yang tadi ayam kita dah perak kan. Makin lama makin sedap. So kita nak goreng dia lah. Dah tiba masanya untuk kita gorengkan dia kan. Bagi garing-garing. Okey, so
Duk nganga apa lagi? Duk nganga apa lagi? Minyak dah panas. Standby. Kita nak gorengkan dia. Let's go. Nasi kita duk tengah masak tu dia naik bau pandang tu. Wangi keluar kan. Rumah hak bau kepang pun boleh wangi. Bau dia pandang tu keluar. Okey. Sejak kita tengok rupa nasi kita. Alhamdulillah. Dia duk masak rasa ikut orang dulu. Kacau-kacau kan dia. Macam tu. So insyaAllah sedap ni. Aku nampak duk lerai-lerai nasi tu. Macam gitu rupa dia. Okey. So kacaukan dia. Biarlah sampai dia masak sekali lagi. Tunggu kita nak telan lah sekali. Macam tu. Nah, apa kena buat misi dia. Oh, sedap semua bau dia. Bau wangi tu Okey. Kat mana rumah bau spender masam kau kan. Boleh hilang bau tu semua. Tak payah wangi lah. Ni. Kita pakai dia bandar ni saja. Okey. So, janganlah duk sembang banyak tak guna. Kita tunggulah kita nak masak kita punya ayam goreng pula. Let's go. Minyak panas kita tu dah kuih panas dah. Okey. Bubur minyak banyak supaya ayam kita tu tenggelam. Okey. Jomlah kita gorengkan dia. Sekejap lagi kita tunggulah bau tu naik. Allah. Okey. Let's go. Ai wai mai lại lah khoi. Betul lah tu. Betul. Betul dia buat betul lah. Dia buat betul. Saya kok. Ayam kita dah siapkan. Garing di luar. Kata dalam dia juicy. Basah-basah. Okey. So, jom kita angkatkan dia. Mai tengok dekat sini. Segok dah. Inilah ayam kita. Ayam goreng berempah. Ada crunchy. Bahagian luar. So, dalam dia juicy. Sekejap lagi makan. Rancak. Okey. So, nampak? So, inilah rupa dia. Okey. Settle. Alhamdulillah. Siap dah lah kita punya nasi pandan. Ayam berempah. Kita bubuh tambah sikit dengan kita punya telur rebus. Baru kek. So, dah siap macam ni. Kita tuang lah kita punya sambal tu. Nampak tak macam mana dia punya rupa. Kita bubuh lah sikit. Dia punya sambal. Okey. So, kita tabuk. Tabukkan atas kita punya nasi pandan tu. Begitu. Nampak tak kuah boleh ikat elok weh. Macam tu. Kuah likat memikat. Macam tu. Barulah terangkat nak makan. Maka siaplah kita punya nasi pandan. Ayam berempah. My style. So, hampa try lah no. InsyaAllah Allah bagi sedap. Okey. Dengan rasa nasi pandan tu. Dengan kita punya ayam berempah. Dengan dia punya rempah-rempah tu dah cukup mantap. So, jangan lupa untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik orang-orang kampung. Okey. Supaya kita akan senang lagi nak jumpa di masa akan datang. Okey. Di next video. So, apa kena subscribe. Okey. Kita nak jumpa lagi ni. Macam biasalah no. So, try lah no. Macam gitu. Okey. So, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Bye.